Apa jadi kalau korang tersalah isi minyak? Minyak petrol masuk ke enjin diesel, minyak diesel masuk dekat enjin petrol. Secara ringkasnya, kalau minyak diesel termasuk enjin petrol, dia akan keluar asap berlebihan dari exhaust. Enjin korang jadi semput, enjin tak boleh nak hidup, enjin tak function terus. Jahanam, senang cerita. Kalau petrol tersalah masuk enjin diesel pula, dia akan jadi bunyi ketukan yang kuat masa korang berjalan. Asap berlebihan keluar dari exhaust, kereta korang jadi slow daripada biasa, lampu amaran enjin menyala, enjin berhenti terus, enjin kereta tak boleh hidup. Boleh jahanam jugalah. Apa nak buat kalau tersalah isi minyak ni? Kalau korang tersedar masa tengah isi minyak tu, terus stop. Jangan isi lagi. Lepas tu, jangan start enjin. Korang tolak kereta ke tepi dan call towing insurance untuk bawa ke bengkel. Biar bengkel yang uruskan. Kalau korang dah start enjin, lepas tu dah jalan, baru korang sedar yang korang salah isi minyak. Jangan teruskan jalan. Korang terus berhenti tempat yang selamat, parking, lepas tu matikan enjin, call towing insurance untuk bawa ke bengkel. Biar bengkel yang settlekan pasal minyak tu, biar yang diorang yang buangkan. Kalau korang terus jalan juga, memang boleh jahanam lah enjin dengan duit korang. Tak pasal-pasal, sebabkan salah isi minyak, beribu korang kena keluar nak repair enjin kereta. Korang kena hati-hati, jangan confident sangat yang korang tak akan salah isi. Sebab mana tahu masa korang isi minyak tu, korang tengah mamai ngantuk ke, otak korang tengah bercelaru ke, fikir stres. Jadi hati-hatilah. Sebab itulah korang kena tahu